quite simple but banyak benda yang kita boleh dapat dalam filem ni. Okay, so today aku nak share dengan korang, aku nak review yang filem yang aku rasa memang best gila. Korang ada tengok video shout out pelakon tersebut kan? Hari ni aku akan share dengan korang, aku akan review this filem, iaitu filem Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. So filem ni memang best gila. Aku tengok time gala dekat KLCC TGV pada 1 Oktober, and then malam gala tu terdapat 2 pelakon daripada filem ni yang datang ke Malaysia untuk celebrate filem ni dekat Malaysia, which is Tisa Biani dan Kevin Adilova. This filem mengisahkan tentang apa? So this filem mengisahkan tentang si lelaki ni, watak utama dalam filem ni, which is Kevin Adilova. Dia telah berkahwin dengan seorang perempuan ni yang nama dia adalah Alpha dalam filem ni. Satu hari terdapat satu pergaduhan membuatkan Kevin ni telah melafaz talak 3. Dekat sini, diorang ni nak get back balik. Tapi kalau nak get back, dia perempuan ni kena kahwin dengan lelaki lain dan cerai balik baru diorang boleh bersama. Cerita ni, the point is, cerita ni berkenaan dengan tu saja. It's a simple story berkenaan macam mana diorang nak get back balik, apa yang diorang hadapi, macam mana plan-plan diorang untuk bersama balik. Kat sini korang akan tengok macam mana diorang nak kembali balik dan berjaya ke tak diorang bersatu balik ataupun tidak. Korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat korang, sebab filem ni dah ditayang pada 2 hari bulan 10, 2025. Kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z channel. So today kita akan review filem Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. So filem ni aku memang suka gila filem ni. Dan lagi dah lah pelakon dia datang sini, Tisa Biani dan Kevin Adilova kan. Kita akan terus pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. But before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk achieve 1000 subscribers, sikit je lagi tau. So tolong aku, bantu aku share video ni banyak-banyak, video-video aku sebelum ni. And then get back to the point, apa yang aku nak share, which is nombor 1 yang aku suka dalam filem ni adalah lakonan. Keempat-empat watak utama dalam filem ni memang menjalankan watak diorang dengan jayanya, sebab lakonan diorang memang best, memang into that position apa yang diorang rasa dalam filem tu. So it's really seronok lah tengok pelakon-pelakon ni jalankan watak diorang dengan jayanya dalam filem ni. Lakonan diorang tak ada yang cringe langsung, all just nice dalam filem ni. So itu nombor 1. Nombor 2 yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita. Quite simple but banyak benda yang kita boleh dapat dalam filem ni. So salah satunya adalah nilai-nilai murni yang dia nak tunjukkan dalam filem ni, bahawa kita ni as a person kena jaga tutur kata kita, dan lagi tengah marah. Sebab tengah marah kan nanti kita tak boleh fikir apa yang kita akan cakap, betul tak? So nilai-nilai murni yang ditunjukkan dalam filem ni memang best. And then dekat dalam filem ni banyak momen-momen yang macam sedih ada, kelakar ada, marah ada. It's complete lah movie ni. All the elements semua ada dalam ni, termasuk dengan dia punya nilai-nilai baik yang dia nak terapkan dalam filem ni. So aku amat suka in term of that. And then nombor 3 yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya skrip. Sebab dalam filem ni banyak skrip yang bila diorang berdialog dengan pasangan masing-masing kan, diorang banyak berfalsafah, banyak macam boleh dikatakan puitis lah dia punya words yang dia keluarkan tu. So it's really good sebab dia macam sastra sedikit lah. Dia bukan the whole time, tapi bila dia orang bersama ingin berborak kan, so banyak benda-benda macam tu digunakan dalam skrip kan. So it's really good, aku suka gila sebab dia punya words tu banyak gila yang best. Dia boleh jadi quote lah dalam rutin seharian kita. So aku amat suka in term of dia punya skrip, and then dia punya ayat yang berfalsafah tu, sastra. So it's really good lah. Aku memang suka gila filem ni. Itu saja yang boleh aku share about this film, benda yang aku minat. Ada ke tak benda yang aku tak minat dalam filem ni? Actually ada je benda yang aku tak minat, which is ada satu je. Itu adalah dia punya runtime. Sebab filem ni 2 jam 5 minit tak silap aku. Bagi aku 2 jam 5 minit tu agak lama untuk filem yang macam ni. And then boleh dikatakan ada scene-scene yang tak patut ada. Kalau dikeluarkan daripada runtime tu, aku rasa filem ni boleh jalan macam biasa juga. Dia tak ada macam kalau kau tarik bawa keluar di scene kan, dia jadi tak perfect. Tak. Bagi aku boleh bawa keluar scene-scene yang tak related dalam storyline. Benda ni just a minor. Aku okay je, cuma bila 2 jam tu kau rasa draggy gila, aku tu fikir bila nak habis ni kan. Sebab dia best, cuma aku terasa lama, and then ada pacing, ada pace yang membuatkan dia mendatar.
bagi aku itu je lah yang aku nak react about this film. By far this film is really good sebab kita pun ada juga filem yang pernah dikeluarkan berkaitan dengan talak 3 ni, which is aku tak nak lah sebut filem tu. And then that film is really try hard. Aku tak suka filem tu, but this film telah counter that film. Aku rasa diorang berjaya bawa this genre macam perkahwinan ni dalam Islam. So talak 3 tu apa maksud dia, betapa pentingnya, kenapa diletakkan talak 1, talak 2 dan talak 3. So kau kena ikut urutan lah, betul tak? Tak boleh jump to 3. So bagi aku dalam filem ni tunjuk benda tu semua, and bagus lah, aku amat suka. And then that's all yang aku boleh share. Dan berapakah rating untuk filem Dilanjutkan Salah Disudahi Perih ni? So untuk filem ni aku bagi sebanyak 8.5/10. So filem ni memang best. Korang boleh pergi tengok dekat wayang yang terdekat dengan korang. And then itu saja yang aku boleh share about this film. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you.